pada pendapat aku lah, untuk menghasilkan sebuah video yang berkualiti kena ada lighting yang cukup, lepas tu kamera yang okey kan, setting kamera yang bagus lah. Ni untuk pendapat aku. Selain pada dua benda tu, yang perlu kita tekankan adalah audio yang baik. Audio yang baik pula datangnya dari equipment macam ni lah. Tapi kita tak boleh percaya bulat-bulat lah. Aku tengok dalam banyak affiliate ataupun orang yang promote pasal mic ni, kata mic ni bagus. Jom aku nak try luar kan. Okay, yang ni dia punya mic tu kan. Aku pada pandangan pertama aku kan, design dia memang sak dapat tangan saja. Lepas tu dia ni charger dock kan. Yang ni transmitter dia. Lepas tu ni mic dia. Mic dia boleh lah, taklah besar sangat, magnetic. Okay, kita try. Ni aku pasang dekat ni lah, kamera ni, kita test. Okay, ni apa, dengar sendiri lah dia punya quality audio dia. Tadi awal video aku pakai phone punya mic. Yang ni pula aku try pakai yang Kofly KFM 01 punya mic wireless ni. Dia main dengan case macam ni, posh bag yang ni. Tu dalam dia ada benda ni lah, disertakan satu charger dock, dua lanyard ni yang aku pakai ni, lepas tu satu USB type C dan magnetic plate. Magnetic plate ni kita attach sekali dengan lanyard macam aku pakai ni. Kalau apa jenis yang tak suka pakai magnet ataupun jenis clip, boleh try pakai yang layak. Nampak macam pakai rantai lah. Padahal mic ni dia bagi juga dengan untuk pengepit macam ni. Dulu aku skeptikal sikit dengan mic ni, tapi bila ramai yang review, ramai affiliator dia promote kan, dan kata ni lagi bagus dari brand-brand yang orang kata apa untuk rakyat marhai ni kan. Banyaklah brand kan. Yang ni yang berbaloi, dia kata paling berbaloi, Kofly KFM 01. Nombor try tengok dekat beg kuning, banyaklah yang terjual ni. Dia charge pakai USB type C, ada lubang dia kan. Lepas tu apa nak charge berasingan pun boleh, nampak dekat mic dia sendiri pun ada dia punya lubang untuk charge pakai USB type C.